Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sharifah Kaisara binti Bas Amirul. Saya berumur 11 tahun. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah buku yang bertajuk Pelangi Selepas Hujan. Buku ini mempunyai 38 muka surat. Pengarang buku ini ialah Eda Shahrari dan peniaga buku ini ialah Triple F Enterprise. Watak dalam cerita ini ialah Felix, Darren, Marcus dan Antisu. Pengajaran dalam buku ini ialah bijak semua pun semua tak mati. Buku ini menceritakan sebuah keluarga kecil yang susah tidak membayar bil dan hutang-hutang mereka selama 3 tahun. Mereka sekeluarga bekerja keras untuk mendapatkan duit untuk membayar hutang-hutang dan bil. Setelah mereka bayar bil rumah dan hutang-hutang, Antisu mempunyai penyakit serangan jantung. Felix ialah anak pertama Antisu. Felix membawa Antisu ke hospital untuk cek tentang serangan jantung Antisu. Doktor berkata Antisu hanya mempunyai 3 hari sahaja. Selepas 3 hari itu, Antisu selamat dikuburkan. 3 hari pada itu bersedekahkan Yasin dan mereka semua hidup dengan berjayanya. Saya minat buku ini kerana buku ini mengisahkan tentang kasih sayang terhadap anak-anak kepada orang tuanya yang sakit di rumah. Pengorbanan itu penting kerana kita perlulah memberi kasih sayang terhadap orang yang kita sayang. Sekian, terima kasih.